Audio dah ada dalam tangan korang. Audio Onsmo Free Play dah ada dekat tangan korang. Tak ada kerisauan walaupun korang nak rekod dengan jarak jauh walaupun dengan menggunakan kamera Insta360 Go 3. So macam mana cara kita nak gunakan combination kedua-dua ni? Ini adalah sound sebelum kita gunakan mic Onsmo Free Play bersama dengan Insta360 Go 3. Ini adalah sound selepas korang menggunakan Onsmo Free Play bersama dengan Insta360 Go 3. So macam mana cara kita nak gunakan combination kedua-dua ni? Korang kena rekod audio Onsmo Free Play dekat smartphone ni. Ni aku letakkan receiver dekat smartphone ni, and then sambil-sambil tu aku tengah buka sound recorder. Aku rekod dekat smartphone aku buka sound recorder ni macam yang korang nampak dekat sini. Semasa proses editing nanti, korang boleh combinekan audio yang ada pada Onsmo Free Play dan juga video yang ada pada Insta360 Go 3. Korang boleh combinekan dalam proses editing dan synckan balik video dengan audio daripada Onsmo Free Play ni. So kalau korang rekod macam ni, korang tak perlu risau dah pasal jarak, boleh pergi jauh-jauh. Sebab apa? Audio dah ada dalam tangan korang. Audio Onsmo Free Play dah ada dekat tangan korang. So tak ada kerisauan walaupun korang nak rekod dengan jarak jauh walaupun dengan menggunakan kamera Insta360 Go 3.